Kaf di mana? Jom kita tengok kaf ni makhraj huruf dia di mana? Dia berada di sini. Kaf tu di mana? Cuba tengok balik kita punya kad makhraj dan sifat huruf kaf tu. Pangkal lidah bertemu dengan lelangit lembut dan lelangit keras. Tuan-tuan dan perempuan sahabat Al-Quran yang saya muliakan, yang baik hati, yang sporting pada malam ni, pelajaran makhraj huruf, sifat huruf ni dia bukan jenis pelajaran menghafal. Dia pelajaran praktikal. Kita kena buat, kita kena praktis. Sebab tu kita punya tagline kita practice make perfect. Kalau sekadar menghafal, okey, kaf ni makhraj dia di mana? Pangkal lidah bertemu dengan lelangit lembut dan lelangit keras. Siapa pun boleh sebut. Kalau kita sekadar menghafal, siapa pun boleh hafal. Siapa pun boleh hafal. Tambah lagi orang yang memiliki ingatan ataupun dia memiliki daya ingatan yang kuat, sudah pasti kan dia akan mendahului kita malam ni lah. Betul tak? Orang yang ada memori yang kuat, dia boleh hafal, oh makhraj ni di sini, makhraj tu di situ, makhraj ni di sini. Tetapi dari segi sudut pelaksanaannya, jauh sekali lah. Sebab tu kita tengok